Pernah tak you guys pakai forklift sampai diesel habis, lepas tu top up diesel, dan tiba-tiba forklift tak boleh start pula? Okey, jom saya terangkan apakah punca masalah ni berlaku dan apakah solution untuk problem ni. Alright guys, so first kita kena faham sistem fueling atau sistem diesel yang berlaku bila kita start forklift tu. Alright, so first bila kita start forklift, fuel pump okey yang ada dekat sini, kita tengok fuel pump ni, fuel pump dia ni, bila kita start forklift, dia akan tarik atau sedut minyak daripada diesel tank. So diesel tank, okey, dia kat bawah bateri ni ada diesel tank. Diesel semua ada dalam tank ni. So bila kita start forklift, diesel akan naik daripada tank masuk sini, fuel filter dan AC pump, dan dia akan pergi kat fuel pump. Understand? So sekarang kita pun tahu kan, harga diesel dah tak ada subsidi. So kita pun pakailah sampai maksimum, sampai kering habis. So bila diesel dah habis, fuel pump ni dia akan sedut, tapi tak ada diesel, tak ada minyak. So apa akan jadi is, dekat tempat sini akan jadi satu airlock. Angin akan sumbat kat sini. So tak ada saluran diesel yang smooth. Tak ada flow yang bagus. Okay, so apakah solution untuk problem ni? So first step, kamu kena buka bonnet forklift. Alright, then mari sini saya tunjuk. Okay, kamu boleh nampak satu tanda kat AC pump. Ni dia panggil AC pump atau hand pump. Okay, so apa maksud tanda ni? So maksudnya hose ni dia pergi kat fuel pump, dia connected to the fuel pump. Hose ni dia connected to the diesel tank. So diesel naik dekat hose ni, pergi sini, filter tapis semua, dan dia akan pergi kat fuel pump. Okay, sekarang kita kena buka hose tu. Longgarkan klip, tarik hose tu. Lepas tu kita kena pump benda ni sampai minyak diesel keluar. Maksudnya kita dah keluarkan airlock atau angin yang sumbat. Jom kita pump tengok. Kalau minyak dah kosong, dah habis, kita kena pump sampai diesel keluar. Alright, maksudnya kita dah keluarkan airlock. Lepas dah nampak diesel keluar, kita kena pasangkan balik hose. Kita kena pasangkan balik sini. Macam ni, make sure ketat, and then pasangkan balik clip dia. Alright. Lepas tu kita tutup bonnet. Make sure gear free then kita cuba start. Jom kita tunjuk. Kita start. Isu dah settle. Lepas kamu buat teknik ni, cara ni, okey, untuk test dan masih forklift tak boleh start, kamu kena parking forklift ke biarkan forklift tu dan contact technician untuk datang check forklift kalau ada apa-apa masalah yang lain. Alright guys, hope you all learn something today. Thank you very much. Sorry. Thank you very much.